What's up gang? Selamat datang ke channel saya Super Sonic. Pada hari ini kita bermain Roblox bernama B-Flash for Brain Rots dengan player 14,000. Jadi ni first impression saya terhadap game ni. Game ni nampak agak brain rot flow Jadi tanpa segan silu, ayo kita buat tutorial dia. Okay, let's go. Jadi mula-mula dia suruh saya pergi ke charge zone. Macam ni charge. Anjir, animationnya agak apa, menarik . 3P trophy. Yo 3P trophy. Yo, serius lah. $90 per saat. We gon' be rich. Jadi kita dapat 3P trophy. Tapi kenapa brain rot dalam game ni nampak macam real sangat Bukankah sepatutnya kurang sikit daripada ni. Jadi nampaknya tutorial pun dah siap dan kita boleh riba. So kita riba Okay, so net riba is 1k. Kalau kita tengok di sebelah kiri kanan saya ni, base dia agak hebat So target kita pada hari ni lebih kurang macam ni lah base. Okay, jadi tengok dulu apa yang ada lagi dan semua ni. Wow, ni kita boleh pakai. Tak boleh. Okay, riba 1 lah, ni riba 2. Okay, faham. Ni share. Ni untuk jual brain rot. Ni pula untuk spin. Oh, kita boleh spin Flurry Flura. Common random. Flurry Flura. Flurry Flura. Wow. Ni apalah aku main. Tak, sekarang ni asal nama penjual ni Semak Daoh. Orang Kelantan kau buat game. Okay, kita dah boleh upgrade daripada common jadi uncommon dengan 10 stamina gang. Ya, itu dia. Ni baru betul. Sigma Boys level 1. Bye. Oh, robot Ni apa ni? Free brain rot. Oh, kena join group Boost event. Hacker. Robux ni. Mesti Robux. Okay. Sebagai YouTuber yang baik, kita tak boleh begging dengan orang sebelah ni. Maksudnya kita kena main. Kita kena main dengan betul-betul. Okay. Tak asal-asal ada orang emote tepi kita ni. Tak asal-asal dia ikut kita ni. Bro, what the hell. Tak, ni sekarang ni orang Jepun. Tu orang Kelantan tu. Orang Kuala Lumpur. Alright gang, kita telah mencapai 1k stamina dan kita boleh rebirth. Tapi sebelum tu nak tengok dulu trade mask seterusnya harga berapa. Oh, 150k. Jadi target kita seterusnya 150k. Tapi sebelum tu kita dapatkan brain rot dulu sebab perlukan duit lah kan. Okay, charge. Oh, dah tak ada animation Oh. Okay, sekarang kita dapat Bobrito Bandito. Bobrito Bandito. Bobrito Bandito. Kenapa mesti korang tanya kenapa saya main game brain rot Sebab hampir semua game Roblox adalah game brain rot pada zaman sekarang. So tak boleh buat apa-apa
Okay, jadi kita rebirth dan kita dapat pakai aura gold. Apa ni? Yo, ada orang baik bagi kita Brain Rot free. Wow. Tapi pada saat sekarang kita tak boleh guna lagi sebab kita adalah pemain terbaik. Jadi kita kena main dulu. Tak. Sekarang kenapa ada orang Kuala Lumpur? Hai orang Kuala Lumpur. Apa dia cakap tu, kenapa dia lari? Orang Kuala Lumpur. Okey, dia dah hilang. Okey. Tapi kita telah dapat Triplito Tralaliritos dengan Tirilika Lako. Bro, apa aku cakap ni? Tapi kita telah dapat 2 Brain Rot daripada orang random. Tirilikalako. Oh, itu cara sebut dia. Triplito tralaleritos. Triplito Tralaleritos. Tak, sekarang lagu ni bising. Tak tahu dulu lagu. Okay. So, kita telah buat 56.26 bilion. I guess aku be faster. Tengok kita boleh beli apa ni. 178 bilion. Oh, kena rebirth dulu kan. Oh, jadi kalau bagaimanapun kita tak boleh nak skip lah. Kita kena ikut dia. Okay, kita kena rebirth 3 kali. So, rebirth seterusnya adalah 15k. Alright, let's go. Yo, orang Kuala Lumpur bagi kita Brain Rot free pula. Ni saya sayang orang Kuala Lumpur ni. Okay. Dah rebirth 3. Bro, cukup bro. Yo. Thank you bro. Okay. Sekarang kita train dulu sehingga 225k. Oh lupa kita dah boleh beli treadmill baru kan. Legendary stamina. Okay, kita letak dulu Brain Rot ni. Ballerino lololo. Ballerino lololo. Tralaledon. Ballerino lololo. Lirele larela. Wow. 1 trilion gang. What the hell. Saya baru main game ni dalam masa 9 minit je. Wow. Okay, sekarang kita rebirth. Kita telah mendapat 10k per saat. Okay, kita dah boleh rebirth. Kita dah boleh beli yang seterusnya, iaitu Mythic. Cukup tak lagi. Okay, sekarang dia suruh kita pakai aura baru, iaitu Diamond Aura. Let's go. Okay. Apa function aura sebenarnya? Tak. Apa dia melari? Lava is available. Candy in 1 minute. Okay. Apa ni? Hacker. Oh, okay. Ni nak pakai Robux. Oh, so yang bawah ni untuk ni lah, untuk effect. Sekarang ni lava. Oh, okay. Faham yang ni. Okay. Wow, Mythic. Kita telah mendapat 100k per saat. Dan kita perlukan 3.38 million untuk rebirth seterusnya. Okay, nampaknya kita telah mendapat 3.3 million rebirth. Dan seterusnya ada 50 million. Okay, jadi sebelum tu kita upgrade dulu email kita menjadi secret yang membuat 1 million per saat.
Tapi pada masa yang sama kita kena upgrade base kita. Kita upgrade base. Dia maksimum adalah 30. Dan kita boleh upgrade sampai berapa. Okay, sangka 16 sebab kita dah kekurangan duit. Dan nampaknya kita telah mendapat 3 tingkat. Wow. So, kita boleh upgrade brand rod ni. Jadi siapa yang paling mahal? Yang ni 1.96, 1.6, tapi yang ni 2. Okay, kita upgrade yang ni dulu. Okay, kita sampai level 11 dengan 13 bilion per saat. Wow. Sekarang kita memang kaya lah. Kaya gila lah. Okay, jadi kita perlukan 50 million. Okay, nampaknya kita telah mendapat rebirth ke 6 kita. Dan okay, kita dapat aura baru, Rainbow Aura. Nice. Okay, sekarang kita jadi pelanya. Tak, bukan J. Ini semua pelanya biasa. Okay, seterusnya adalah 22.5 T. Okay, let's go. 22.5 T. Kita tak dapat 22.5 T. Kita dapat. Kita riba dulu. Riba seluruh 750 million. Okay, kita riba. Lepas tu kita dapatkan brand rod. Let's go. Alright gang, nampaknya kita dah boleh rebirth. Tapi sebelum rebirth, saya rasa saya ingin tambah lagi brand rod ni. Sebabkan tempat kita luas tapi brand rod kita sikit. Jadi income kita sikit lah. Dan sekarang ni tengah candy event. Dan selain daripada tu, apa lagi? Okay, ni saya tahu apa ni, saya mabuk ni. Ni pakai robot lah sini. Okay, jadi kita dapatkan brand rod dulu. Tengok 752 million bagi kita apa. Wow, cantik juga animation dia. Apa ni? Tong 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 sahur. Tung sahur. Triple T. Oh my god, kita dapat triple T. Tong sahur. Let's go. Wow, sangka ada triple T dalam ni. Okay, tapi kalau kita tengok index, triple T adalah secret kan. So lepas secret adalah Cosmic, Celestial, Divine, Godly, Admin, Infinity, Trinity and Trinity. Okay, faham? Okay, sambung sehinggalah kita cukup satu piece. Tong tong sahur. Tong sahur. Okay, kita ganti dengan ni. Kita letak tong sahur. Okay. Kita boleh upgrade main rod ataupun kita lari lagi. Saya rasa elok kita lari lagi kan. Ataupun kita repair. Tak, apa kata kita dapatkan stamina dulu. Itu nombor 1, stamina. Okay, jadi sekarang kita dah 1.5 bilion, 1.5 bilion. Jadi kita dapatkan lagi banyak rod. Oops. Wow. Lirila. Okay. Okay. Tadi saya tersilap tekan sebentar. Apa ni? Diamond buff.
Wow. Rainbow buff. Oh, seharusnya ada 11.25 bilion. Ballerino Lololo. Ballerino lolol. Apa ni? Ah! Wow, 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 kita kena lari. Ah! So guys, setelah AFK untuk 2 jam, saya telah mendapat 219 bilion dan saya telah upgrade ke Celestia. Ni base saya sedikit. Saya main sebentar sebelum saya pergi AFK sebabkan saya perlu buat kerja sebentar tadi. Jadi kita sambung dengan ni. Mula-mula kita kena upgrade treadmill kita, iaitu duit sekitar 2. Jadi untuk dapatkan lebih banyak duit, kita perlu grind ni brain rot lah. Okay. Okay, jadi kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 brain rot kan. Jadi sambil kita tunggu lava event, kita grind dulu. Kita upgrade dulu brain rot. So antara brain rot yang kita dapat adalah my examen. Yes, my exams. Yes, my exams. Lepas tu ni Lavaka Saturno Lavaca Saturnita. Saturno. Lepas tu Job. Lepas tu kita dapat Job. job. La Tak, grande sekarang ni combinación. kenapa mesti ada sahur belakang? Tak, asal semua brain rot ada sahur sebenarnya? Apa semualah, kebanyakan brain rot ada sahur. Chicleterina, bicicleterina. Sebab sahur ni kan sahur lah, tak ada kena-mengena pun dengan brain rot sebenarnya. Tapi mungkin sebab tuntun sahur kot, mungkin sebab triple T. Okay, kita buka ni. Job. Sahur. Jadi kita upgrade dulu brain rot ni. Yang paling mahal yang ni kan. Kita upgrade ni. Okay, 1 T per saat. Nice. Jadi sekarang kita perlu dapatkan lagi banyak brain rot. Tapi sambil tunggu kita boleh rebirth. Tapi kalau rebirth duit dapat banyak tapi stamina habis. Baik beli ni dulu 9,000 lah, jadi dengan kata lain lah. So saya akan kembali bila lava event. Jadi lava event dah start. Jadi kita perlu grind lebih banyak brain rot lah. Jadi sekarang ni brain rot yang paling sikit kita perlu berapa untuk hati. Ni 1 2 1 2 3 4 6. So kita perlukan 6 brain rot 7 brain rot baru kan. Okay, jadi kita perlukan 7 lagi brain rot untuk ganti yang tadi lah. Okay, maksudnya kita dah boleh ganti. Lavaca Saturno. Chicleterina, la grande Lavaca Saturno. La grande combinación. No! My examen! Job.
Job. Okay, jadi sambil tu kita upgrade jadi 10 bilion level 10 semua ni. Okay, jadi flash. Oh, okay, yang ni ambil semua sekaligus lah. Okay, jadi gang, cakap ni je lah video untuk hari ni. Mungkin saya ke grind off camera kot kalau ni lah. Tu pun kalau saya rajin main. Tapi saya rasa tak nak main game ni sebab game Brain Rot pecah. Brain Rot slot ni saya kurang sebenarnya. Nampak tak? Sebenarnya ni kawan saya ni, nampak tak? Sebab tu lah dia bagi saya, nampak tak macam ni, dia bagi saya free ni Brain Rot sebab dia kawan saya. Jadi itulah, okay lah. Jadi itulah untuk video kali ni. Jadi tekanlah butang subscribe dan like. Apa pun, kita jumpa lagi pada akan datang. Goodbye gang.